الضالين آمين. نوينا التعليم والتعليم وتذكر وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه اللهم آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Ta'ala. Dengan limpah dan kurnianya masih lagi diberi nikmat kesihatan, nikmat segar, nikmat lapang masa yang mana kita boleh beribadat kepada Allah Ta'ala lah. Semaya Jumaatnya. Lepas tu kita mengisi di antara maghrib dengan isya dengan orang panggil jamu rohani lah. Jamu rohani ni penting. Ketika mana seorang saat itu berasa diri yang kosong, jamu rohani lah paling orang panggil mengenyekkan. Sebab apa tu? Sebab ramai orang kita, masyarakat kita yang mana lah ni kosong. Jadi siapa satu tahap kosong, tak ada buat gapo. Tu bi ayat kata, puahnya lah hidup. Ataupun susah dia nya, masalah banyaknya, siapa tu bi mulut, baik aku bunuh diri. Siapa tahap. Patulah banyak orang tekan, banyaknya orang masalah saat itu sehingga kita tak jumpa solusi ataupun cara untuk menyelesaikan masalah. Ngelah kan nyodoh tujung kata tendu. Tu dia ngelah situ. Situ tu kalau ngelah tu orang tidak berimeh tu kita kata sepatutlah ngiremo. Tak ada orang panggil panduan untuk mengisi hak kosong ni atau terpik benar hati kita. Hati ni apabila dia tenang, dia akan luah seluah-luahnya. Katanya Syekh Ahmad dalam kitab dia Faridatul Faraid, dia kata hati-hati ni seumpama apa? Seumpama dia kata syumushul ma'rifah, serupa orang panggil ni matahari pengenalan hati ni. Ketika mana dia orang panggil luah, ketika mana dia ni tidak sepik, tidak terkepik, tidak teke, luah mati. Pak, ketika mana hati kita luah, mudah masuk orang panggil ni mudah hak molek. Jadi nak buat mudah hak tak molek tu payah. Hak berlaku mudah tak molek ni ketika mana seorang hati dia terkepik dah. Masalah banyak. Solusi ataupun cara untuk menyelesaikan masalah tak jumpa. Pucuknya mana? Pucuknya orang panggil jarang mendengar orang panggil ni. Inilah pengisi rohani ni. Banyaknya pengisi aja semaning. Macam-macam. Tomye, sulu. Kambing, pala kambing. Tu tak ada lah. Gelap buruk. Kuduk makan kerja. Pengisi rohani tak ada. Ngaji jarang-jarang. Sebulan sekali tak jumpa orang panggil ni untuk baiki hati. Sebabnya kalau kita tengok ada satu perkataan katanya Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi, tok guru bagi orang panggil ni Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Tu dia nama Abu Abbas Al-Mursi. Katanya dia dalam kitab Muhimmah, katanya dia berlaku di atas tiap-tiap manusia ni, ya atas tidak lepas daripada 4 kelakuan, 4 situasi ataupun 4 keadaan. Semua manusia tak lepas, tak kira lah dia ni orang kafir ataupun orang Islam, tak lepas daripada 4 situasi ni. Jadinya tak kira demo ni kaya ke ataupun susah, tak lepas ada 4 keadaan ni. Jadi 4 keadaan ni ada orang panggil permasalah dia, lepas tu ada jawapan pula.
Ketika mana kita mengaji, kita kena 4 perkara ni, insya-Allah lah. Tak ada istilah nak tuju marune, tak ada istilah puah. Puah hari ni tak ada istilah tu. Apa? Kita reti 4 perkara ni. Comel ni. Al-Imam Ibnu Abbah apa ni? Abu Abbah Al-Musi katanya dia 4 kelakuan. 4 keadaan mana? Terkadang seorang ni di dalam keadaan taat. Pertamanya. Terkadang seorang saat ni duduk dalam keadaan taat. Yalah kita boleh main maya, boleh puasa, boleh tak tutup aurat, boleh duduk mengaji. Orang panggil keadaan kita tu keadaan di dalam taat. Ketika mana Tuhan capuk kita, Tuhan bui kita ni boleh buat taat, diikat dengan apa? Diikat dengan puji. Alhamdulillah kata Tuhan. Ikat dengan puji. Jangan kata sebab aku rajin dah. Mari masjid awal, mari balas hawa ataupun jemaah kita lekat. Sebab kita rajin je. Tak ada tilik kepada orang yang memberi kita ni gok nak amal. Tak ada. Tilik diri kita sendiri ya. Hak tu salah. Hak pak comelnya tilik kata, oh Tuhan ni. Kalau Tuhan tak uwi aku mai sejik aku ni duk dah kopi. Tilik pada Tuhan. Hak ni comel. Cara untuk mengikat ke orang panggil taat kita tu. Terkadang orang saat itu duduk di dalam maksiat. Taat lawan maksiat. Kalau seorang saat ni kita kata banyak maksiat lah kita buat hari-hari ni. Taat semaya. Maksiat ke apa? Mengopak, bercuri, berzina, kata huduh orang. Semua bagai-bagai maksiat tu. Apabila berlaku maksiat kita, cara nak orang panggil ni keluar masalah ataupun nak cari jalan penyelesaian masalah, katanya dia jawab apa? Dengan taubat. Bukan katanya tu cuma guna. Kita banyak dosa lah. Curi kita lah paling jahat tengok kami ni. Ngelah kau bunuh diri. Tak susah. Tak susah sini. Dalam kubur seksa. Jawab dia kan tu. Dah banyak dosa. Dah mu ni orang panggil ni banyak salah dengan Tuhan. Gapo cara dia? Taubat. Tu comel orang mengajar. Dia tak ada ajar suruh pergi hatuk dinding kepala, okey. Siap tangi tak ada. Cara dia pun taubat. Kembali kepada Allah Taala. Cara dia. Dua. Terkadang orang ni hal keadaan kata dia hal keadaan orang panggil dapat nikmat. Nikmat ni kaya, pitih banyak, segar, sehat, semua nikmat berlaku. Jadi nak ikat dia nikmat mana? Syukur. Syukur tu lah panggil pengikat apabila kita dapat nikmat. Syukur ke apa? Lah. Syukur-syukur ni kita menggunakan nikmat Tuhan ataupun anggota hak Tuhan kita tu ke arah orang panggil ibadat oleh Tuhan. Panggil syukur tu. Mata tengok Quran, kaki jalan ke masjid. Ayolah tu. Orang panggil cara kita nak ikat nikmat kita. Tuhan wisga pergi masjid. Pergi belajar ataupun pergi arah keluarga kita. Tu mari cara nak mengikat. So laginya hak besar sekalinya bala. Apabila seorang saat ni ditipu bala, lagu mana cara orang ini solusi ataupun jalan penyelesaian? Katanya Abu Abbah Al-Musi, cara dia apa? Dengan sabar. Sabarlah orang ini jalan penyelesaian. Sabar bahasa Arab lah. Bahasa Kelantan kita ke diri. Ketika mana XCD sabar. Ni ke beng tepuh ke mana dia buat kereta lalu dah. Kita maru lalu dah. Lambat sikit masuk dia tak velak nyopoh dah. Tak ada sabar dia. Ketika mana nak bala sabar. Dia hanya cara panggil ni solusi ataupun jawapan pak kelakuan yang mana kita menipu lah. Seseorang kita terima. Terkadang kita dalam nikmat, terkadang kita dalam maksiat, terkadang kita dapat orang panggil taat, terkadang kita ni dapat bala. Jadinya pak perkara tu tak lepas. Selama mana dia ni panggil orang hidup, tak lepas dia ni. Bukan kata semua orang segar, nikmat semua ada. Ada juga tanya XCD. Ada juga tanya mati mok, tanya mati ayah ada. Jadinya pulang lagu mana cara nak keluar dia. Ada ni pak perkara tu ni ingat. Atau panggil antara pesan ni comel lah daripada Abu Abbah Al-Musi.
Jadi malam ni kita mulalah kitab kita ni. Dah. Kitabnya nama dia nya Zahratul Murid fi Aqaidit Tauhid. Jadi sebelum pada kita mula kitab ni, kita hadiah Al-Fatih, baca Al-Fatihah kita kepada tuan pengarang lah. Nama dia nya tuan pengarang ni Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman bin Ghafur Kutai. Dah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tengok muka surat awal. Luar tu. Muka kulit kerah, kulit hak lembut dah dalam sikit. Depan tu. Ya orang panggil cara ataupun style lah kita kata. Style pengajian mengikut jalan ni turuh lah istilahnya, ataupun pondok tok guru ataupun ustaz kan itu dia akan baca daripada pengajian orang ini, metod ataupun cara-cara pengajian kitab turuh ni dia akan baca orang panggil ni harfin bi harfin, sebutir-sebutir huruf. InsyaAllah dia tak akan tinggal lah. Atau panggil cara pengajian turuh. Ada pun cara pengajian hak model, tu dia ambil bak tajuk-tajuk lah. Hak mana tajuk betul dia ambil. Hak mana tu asal biasa dok belajar. Tu cara koloh tu. Cara sejik ni kena baca putih-putih. Hak panggil cara pengajian dulu. Dah. InsyaAllah kita akan bacalah hak sekadar mampu. Dah. Hak sekadar kita ngaji, hak kita tahu kita ayat lah. Dah. Hak mana salah tu minta maaf. Lepas tu kalau mau berasa ada nak bicaranya ataupun biasa-biasa hak ngaji dah dulu. Ada hak tu dulu betul. Boleh dulu ayat lah kita. Dah. Ada benda-benda hak mau biasa ngaji dah boleh ayat. Kita boleh kongsi lah. Kita tengok dalam tu katanya dia ini risalah. Kalau orang ngaji kitab pondok kan, memang dia kena, kita kata cara pengajian lah. Hak sengotinya kena ada pen lah. Ada pen, istilah dia kena nando. Dobik istilah dia lah. Barulah masuk yang dia panggil ni. Katanya Nabi, kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Wala takun rabi'. Nabi kata jadi olehmu aliman, orang alim. Nak jadi alim bahasa tak ada dah kita ni. Umur 50, 60 lah. Nak pergi pondok pulak congok ngaji ai bahasa tak ada. Biarlah tak ada. Ambil ni belum melua. Au muta'alliman, ataupun orang ngaji. Orang ngajinya kata tu guru, dobik orang ngaji ni kena ada kitab, kena ada kalai lah, pen untuk penanda atau ngaji tu. Tak apalah kita ni mata tak apa ada dah. Ni nak pergi pen kuasa ketar-ketar dah. Tukar dah pen dengan kalai. Biarlah. Ambil yang ketiga, au mustami'an, mendengar. Tapi kalau boleh hidup pekat kedua comel lah. Muta'allim lah dah. Itu dia. Yang ketiga mustami'an. Tapi Nabi kata jangan jadi yang keempat. Yang keempat ke apa? Alim podok, mengaji podok, dengar podok. Yang keempat ni ke lipoti. Cahlilah. Jangan. Fatahlik maka celaka kamu, Nabi kata. Apa ingat? Lelah ke masjid. Tengok bagas sejid tapi nak masuk takut rasa. Takut jadi juru. Yalah. Nak nakal dulu. Tak cukup lagi. Mudah-mudahan orang lalu ikut sejid ni berubahlah hati dia. Dia mau pun nak juru juga. Kalau kita tanya dia nak syurga kenapa? Nak syurga tu. Nak yoga dia pun. Doa lah. Jangan marah demo lah. Kita ni orang panggil ni jangan mudah marah orang lah. Dia nampak orang nakal kau, nampak orang toldu. Doa lah biar jadi juru dia. Habis itu dia katanya ini risalah. Kalau kita ngaji bahasa Arab kan dia katanya nawak mutadak lah situ. Dia katanya bermula ini satu risalah. Bermula ini ialah satu risalah. Bermula ini ni bagi yang ada di dalam fikiran tuan pengarang kitab. Ini tu sebutir tu. Ini sebutir tu kalau kita nak tulis kan bagi ataupun
perkara yang ada di dalam hati musannif, hati pengarang kitab ni. Mendoh hok nak ayat depan lagi dalam kitab ni ada dah le perut dia tu. Deh, dalam fikiran dia ada dah. Bukan kata dia tulis dengan kosa dak ni. Dia tak pergi dengan kosa ni, dia dah bagi. Deh. Ini seputih tu isyarat kepada benda yang ada dalam otak dia tu. Ada fikiran dia. Nak tulis gapo depan ni. Ada dah. Ini tu. Isyarat situ. Ini ialah satu risalah. Risalah ni orang panggil ni beberapa helai ialah. Kitab hak kecil risalah lah panggil. Deh. Risalah mana tu? Sifat yang latif, yang lembut sedikit lah. Ya dah lah pula sangat ni kita ni. Deh. Tak banyak mana dalam 30 muka surat ya. Deh. Risalah ni nama gapo? Mudah nak panggil. Takutnya panggil kitab warna merah ataupun kitab kuning. Takut tak tahu nama dia. Nubuh nama dia. Nama gapo tu? Yang bernama Zahratul Muridi fi Aqaidit Tauhidi. Zahratul Murid. Zahratul ni gapo? Bunga lah. Asal makna Zahratul bunga lah. Deh apabila jadi nama kita dah. Dia tak pergi kepada bunga dah lah. Jadi nama orang dah. Nama satu benda apabila jadi alam, jadi nama benda tu tak ada dah. Orang panggil napuk kepada satu benda dah. Dah tukar dah. Ni Zahratul Murid. Asal pada kata Zahratul ni ke apa? Makna dia bunga. Al-Muridi tu bunga bagi orang yang berkehendak. Al-Murid ni ke apa? Orang yang berkehendak. Kita sekolah kita panggil murid juga kan? Jadi bahasa Melayu tu. Arab mana murid ni? Murid-murid ni ke apa? Orang yang berkehendak. Ya perkataan dasar dia juga orang panggil aroda, yang berkehendak. Deh. Orang yang berkehendak. Jadi kalau kita mengaji ilmu ataupun di dalam pengajian ilmu tasawuf, ulama ada nama lah. Ketika mana seorang sani tu, seorang hamba Allah Ta'ala nak melalui perjalanan hati kepada Allah Ta'ala ni, dia ada beberapa nama. Panggil dia tu. Deh. Kalau dalam ilmu tasawuf, panggil dia murid ni, orang panggil dia hak paling kita kata rendah kali lah. Murid ni orang yang berkehendak pada Allah Ta'ala. Jadi dia belajar. Dia tak jalan lagi, tak ada mujahadah lagi. Cuma dia belajar tahu dah. Nampak comel jadi juh ni. Semaya comel. Aku panggil orang murid, orang kehendak. Deh, lawan nafsu ni comel. Tidur sikit comel, kecek sikit comel. Aku panggil nampak no, tapi tak jalan lagi. Ketika mana dia berjalan lawan nafsu tu, makan sikit, tidur sikit, tak kecek, tak ngopak orang panggil menghiasi dengan sifat 10 sifat mahmudah, orang panggil buai sifat 10 sifat mazmumah tu, riak rujuk buai, tu orang panggil orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala. Nama dia ke apa? Nama Salik. Tinggi sikit ni. Salik, bukan Salik Kristian tu dak. Salik Kristian tu salik dengan ba. Sing lam ba panggil salik. Tu salik padah. Tu Kristian. Ni bukan. Ni salik dengan kaf. Sing lam kaf. Salakan, berjalan. Deh. Sing alif lam kaf. Salik, orang yang berjalan. Berjalan ke apa? Berjalan hati dia lah. Bukan kata jalan nyok-nyok jumpa tu head depan. Bukan. Hati dia tu. Mana kata tingkat makam kuduk ke hati dia naik. So tahap. Tu panggil orang salik. So laginya peringkat orang panggil tinggi sekali, orang panggil orang yang wasil. Wasil mana apa? Orang yang sampai hati dia kepada Allah Ta'ala. Hak ni tak ada dah maksiat dia. Hati dia duduk dengan Tuhan sengoti dah. Ingat. Tiap-tiap saat ingat Tuhan. Tak ada masa terlupa Allah Ta'ala. Tu panggil orang yang wasil. Ataupun satu nama lagi panggil orang ni, orang yang arif billah. Orang yang kenal juga Tuhan. Tu nama dia tu deh. Tak apalah kita duduk murid dulu, tak apa. Kau-kau lah. Deh. Ni bunga bagi orang yang berkehendak. Berkehendak tu mana? Fil aqaidit tauhidi.
pada aqaid ni simpulan. Ikatan yang kemah atau panggil aqaid. Aqaid ni jamak ataupun kat bahasa masalah kata plural. Banyaklah kita kata jamak dah. Banyak lebih ada dua. Panggil jamak kalau bahasa Arab. Lebih ada dua panggil banyak. Biasanya kalau so simpulan orang panggil akdun. Ain qaf dah akdun satu simpulan. Banyak simpulan ni, banyak pegangnya. Panggil aqaid. Deh. Nak pegang apa tu? Nak pegangnya bab tauhid. Bab berimeh kepada Allah Taala. Tauhid ni apa? Mengesahkan Allah Taala. Kita nak mengaji kitab ni mengaji ilmu apa? Ilmu tauhid. Ada orang panggil ilmu usuluddin. Ataupun orang panggil lagi ilmu kalam. Ataupun orang panggil ilmu sifat 20. Ataupun orang panggil kat nama ma'rifatullah. Banyak nama dia. 10 jenis nama ulama tu. Benda serupa je tapi nama dia tu. Tu. Ni zahartul murid ni fi aqaidit tauhid. Pada orang panggil ni pada simpulan bagi tauhid. Aqaidit tauhid. Pada orang panggil ni pada menerangkan beberapa akidah ataupun simpulan yang bahasa tauhid. Habis itu. Ni nak jaga bab tauhid ni. Banyak ilmu fada'i bagi 3. Kita ayat dah sebelum ni tu dah. Nak cara apa ni? Pada bicara ilmu usuluddin. Usuluddin ni apa? Usul-usul ni umbi. Ad-din agama. Jangan baca dah terbagi atas. Usuluddin. Dain tu ni mana apa? Dain ni mana hotel? Bahasa Arab jangan. Tu kabari pergi selalu. Jauh lalu lagi. Agama dah terbagi bawah. Usuluddin, umbi bagi agama. Tauhid. Tauhid ni diumpamakan seperti akal. Batal tu pokok tu diumpamakan syariat. Semaya begitu. Buah tu diumpamakan ihsan ataupun tasawuf kita. Jadinya nak suruh buah comel, nak suruh batal tu kerah molek, akal tu kena molek dah. Ni akal pun dah. Akal tu tak meged dah hai batal ataupun nak kecek pasal buah jauh lagi. Ni akidah kita tak kemah dah bab tu orang tanya Tuhan Allah ke apa? Tuhan tu ke apa? Allah. Pak subuh. Dah main gitu ya. Tak reti lagi tu. Allah siapa Tuhan? Tuhan siapa Allah? Tak sudah lagi tu. Jangan sudah situ lah. Sebab benda ni dua je. Nak kenal mana Tuhan, mana Allah. Dan mana Rabb. Nak kenal belakang tu. Ilah. Ilah tu gapo duk mengucap la ilaha illallah. Ilah tu gapo? Kena kenal. Insya-Allah. Kita akan mengaji seperti deh. Mudah-mudahan kita kata lepas kita mati kita tu dipanggil orang kenal Tuhan. Anak gitu. Ilmu usuluddin ni atas mazhab ni orang panggil ni pandangnya lah. Mazhab asalnya tepat jalan. Contohnya tepat jalan dengan makna pandangnya ulama, pendapat. Atas mazhab ataupun pandangnya ahli sunnati wal jamaah. Di atas pegangi ahli sunnah ni tengah je ni. Selain pada ahli sunnah punah belaka. Ahli sunnah wal punah lain tu. Ahli sunnah ya betul. Itulah ketika mana satu benda ni comel, semua orang keling nak jadi dia. Dia ni pun ngaku ahli sunnah. Dia ni pun ngaku ahli sunnah juga. Ketika mana benda comel, dia ngakulah. Contoh kita kata anak kita jogu. Anak kita jogu. Ketika mana kita tanya anak siapa tu? Anak kahwin. Mu jogu isteri sama ke? Budak tu anak siapa Anak kahwin tu. Kalau anak kita duk main mutu, duk mengisak, anak siapa tu? Tahulah. Tak tahu dulu. Nak kata apabila benda comel, akhir kita naklah nisbah kita tu. Ni serupa kot lah. Ahli sunnah ni ramai beribu ni.
jalannya ke ya, belok metong jalan tapi ngaku tu. Dan ngaku sudah semacam. Ni jalan dah ni. Dan ngaku ahli sunnah, tapi kalau tanya, ai bukan ahli sunnah demo ni. Bunuh mana demo ni? Bukan ahli sunnah dak, bunuh. Kalau dengar kata Tuhan duk atas, Tuhan ada tangi, bukan ahli sunnah gitu. Ahli sunnah ni laisa kamislihi syai'un. Tuhan ni tidak serupa dengan gapo-gapo. Hak tu hak saumbi ni. Tiba-tiba dia kata Tuhan duk atas, Tuhan duk bawah, Tuhan ada tangi. Bukan ahli sunnah tu. Demo ingat, demo ni ada itu kaki demo tu kecok tu. Dia kena pergi betul dulu tu. Tak kena demo tu. Kena tengok ahli sunnah ke apa dia mengaji tu. Tu besar ni. Ramai orang ahli sunnah lah ni. Jadinya katanya Al-Murtada Az-Zabidi ketika mana dia mensyarah ke kitab Ihya Ulumuddin bagi Imam Ghazali, Al-Imam Murtada Az-Zabidi dia katanya idza utliqa ahli sunnah, apabila diitlaq kata ahli sunnah fal muradu dengan ahli sunnah itu al-asy'ariyah wal maturidiyah. Dua ni. Aliran orang panggil Asy'ariyah dengan aliran Maturidi. Dua ni ya. Ada ulama kata mazhab ataupun jalan ni ahli sunnah tiga. Pertama jalan ni Asy'ariyah, yang kedua jalan ni Ahlul Hadis, yang ketiga jalan ni orang panggil Maturidiyah. Tiga ni ya. Tapi majoriti orang panggil adalah ni pun majoriti kalah ahli sunnah juga. Boleh kata 90% lah. Banyak ke berjalan atas kaedah Imam Asy'ari dan kaedah Imam Al-Maturidi. Lepas tu timbullah persoalan. Dia mau kata hak mengasah ke ahli sunnah. Jadinya ahli sunnah ni kalau bab tauhid kita akan nisbah kepada Imam Asy'ari dengan Imam Maturidi. Kalau bab fiqh kita nisbah kepada pak imam mazhab lah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Apa tu? Kalau nisbah kepada ilmu tasawuf kita akan nisbah kepada Al-Imam Junaid Al-Baghdadi ataupun Al-Imam Ghazali. Atau orang panggil ni nisbah ataupun orang yang mentadwin, orang yang orang panggil ni mempelekatkan ilmu satu-satu ilmu. Jadi timbul satu persoalan. Kalau gitu Nabi Muhammad bukan ahli sunnah. Tu dia soalan. Mungkin sebab Imam Asy'ari ni dia duduk di era ataupun zaman 200 lebih lah. Masuk pada 300. Dia wafat 300 lebih hijrah. Jadinya kita kata kita mengikut ahli sunnah. Nabi Muhammad ada, sahabat Nabi ada. Ada satu puak yang mana untuk mengeliru kayak gitu. Satu golongan lah ni yang mana kata dia nak turut Imam Asy'ari ke dia nak turut Nabi. Dia nak makan kita kapu lah. Kita kapu, kita mengaji korek. Lepas tu nego belek-belek. Tokalah. Nak makan dia ya. Dia panggil kena meleh dah. Dia mau ni meleh ni. Bahaya. Dia makan sikit-sikit. Dia nak makan kita tu. Dia kata dia nak turut Imam Asy'ari ke ataupun dia nak turut Nabi. Anak makan ni. Pak nak makan tu. Kalau kita tidak mengaji betul-betul, orang panggil kaedah yang diajar oleh para ulama. Jadi ketika mana yang mendakwa lagi tu, cara kita kan? Cara kita jawab mana? Kita nak turut kaedah Imam Asy'ari dan kaedah Imam Al-Maturidi yang mana dipahami daripada hadis Nabi dan Quran. Kaedah ulama tu, kaedah pendiri mazhab ni Imam Asy'ari. Kita tak usah turut demo yang mana mendakwa turut Quran dan Sunnah, tapi mengikut faham demo. Demo tu lahir bila? Ni baru kurun panggil 1000 hijrah demo baru lahir. Tiba-tiba demo kata tak boleh pakai Imam Asy'ari, Imam Maturidi, nak pakai Nabi lalu. Situ tu seolah-olah demo tolak orang dulu pada demo, tapi demo mikir otak demo dia kata hak ni betul. Ayat tipu situ kita. Kita mengikut Quran Sunnah juga, tapi mengikut faham ulama dulu. Sebab apa? Sebab kita ada Quran dan hadis ni ulama umpama ke seperti laut. Jadi yang kita nak ikan, kita nak makan nasi ya. Kita orang kapur ni nak makan nasi dengan ikan. Kalau kita biasa cerdik ya, kita beli kedai lah ataupun masuk orang sudah dah. Makan orang sudah dah. Jadi kita orang kapur ni
Deh kita duk cerai tiba-tiba nak akil seko ikan ya. Nak gi patah. Nak gi bacok tu. Lepas tu kena beli buk pula. Deh beli buk, kena beli buka pula. Apa nak akil seko ya. Ai, banyak kargo tu jadi nyusuh tu. Kalau lah kijik kita ke laut tak apa lah. Ni dok kita kerja buat rumah. Tiba-tiba nak akil ikan seko, nak ambil ono. Tidak kesusah. Deh, lon ni orang kecil dah ikan ni. Orang duk buat je wadah ni. Deh, ikan siakak pun jual lakar dah. Kita nanti beli ataupun nanti masuk yang makan. Hak lon ni jadi kita jawi ataupun kita Arab hak sedia ada lon ni dalam mazhab ahli sunnah ni. Hak ulama masuk dah. Ulama pereh dah. Kita kata igak dah ikan di laut ni. Tiba-tiba timbul satu golongan yang mana suruh kita pergi laut. Kita nak noleh. Kita buat rumah tu tiba-tiba mau ke laut tu. Tak boleh bakar ni ikan ni. Orang ni tipu ni ikan ni. Duk jualan ni tipu. Kita pun enggak. Lah nak beli ikan aku pergi cari laut. Lepas tu balik pula buat rumah. Tak ada masa lah kita je. Dia kena tipu kita je. Kata dia ambil laut ni. Tu lemah kita. Berenai tak erti. Kau tak ada. Oh lemah. Kita ilmu alak. Nak faham Quran sebutir tu, ulama kata kena ada 12 ataupun 14 ilmu bahasa Arab. Gak tak ada masa kita. Kita nak nego, nak pergi jabat. Macam mana nak ngaji nang soroh, balagoh, badek. Ilmu istiqaq, ilmu waduk. Tak ada nak mengaji tu. Sebut tak erti nama. Tiba-tiba ada satu golongan yang mana kata kita nak ambil Quran hadis. Betul sekali. Memang kita pun mengaku bahawasanya Quran dah hadis betul. Tapi kalau kita ambil dengan otak kita yang mana tak ada sekarang ni ilmu alak, ilmu yang mana nak membantu tak ada. Ngelah tak? Lemah lah. Perahu tak ada kena tak mandang. Tu. Demo duk paksa suruh kita pergi ambil ikan laut. Kita tak erti. Matilah kitanya. Kalau kita yak gitu nampak sikit pun kita deh. Kalau kita kata nak ambil Quran hadis kita tak erti. Maksud apa? Kita buat bandingnya lah kita cerita tu. Barulah buat kita ni tidak tertipu dengan golongan itu. Bahayalah ni. Golongan itu mendakwa suruh balik Quran dan sunnah. Dia tak tambah lagi Quran sunnah dengan paham dia. Kita Quran sunnah juga Imam Syafi'i dia ambil orang gini nak ayat kata semaya ni wajib, nak kata puasa wajib, ambil mana? Ambil lah Quran juga. Dia tak ada bijak duk neng tahu wakah tiba-tiba semaya wajib. Dia mengaji kat Qurannya, belajar. Tapi faham dia tu betul. Ni kalau semaya lagi ni sah. Kalau ambil semaya lagi ni sah. Tu pendapat dia. Kita tunggu dia. Sebab apa? Dia ni cukup kakah. Nak pergi kat ikan. Ni bab ni kita kena uram molek lah. Bab apa ramah keliru. Yang mana ketika mana ada penceramah ni mai gini. Dia ustaz ni esok mai gini pula. Hari ni kita ahli sunnah lah. Esok mari ustaz lain ahli bunuh kita. Bab apa? Tak remah. Kita ni lalai dah. Kekok tu. Lepas tu lah kita mana ngaji. Pasok le hati aku nak ngaji ni. Nak ngaji hak tu. InsyaAllah lah tu tunjuk. Nak ngaji betul kena ngaji tu guru betul juga. Kalau kita ngaji tu guru belok pas kita lah. Tu ingatlah ketika mana nak mengaji saat itu kena tahulah jalan ni guru tu kat mana. Ya. Golongan ahlul bidah ataupun kalangan ahlul bang ini hak molek deh. Jadi jalan ni mazhab ahli sunnah tu bit tiga lah. Ahlul hadis, Asy'ariyah, selagi Maturidi. Tiga tu dah. Panjanglah bahasa dia ada kitab lah. Nak tengok mula tu. Dan pada awal risalah ni satu mukaddimah dia buat. Satu mukaddimah. Dan pada bicara dan pada satu awal dan pada awalnya awal risalah ni satu mukaddimah. Cara ditulis. Mukaddimah tu pada bicara kelebihan ilmu dan ulama. Ni dia tiru metod ataupun cara penulisan Imam Ghazali. Imam Ghazali ni kitab dia ni start daripada kitab Ihya'ul Ulumuddin. Semua kitab dia yakin tulis kalau bab awal mukaddimah yakin tulis bab kelebihan belajar dan ulama. Nak suruh gemar tu seminat mengaji. Kita tengok kitab Minhajul Bidin pula betul juga.
Dah cara dia tulis. Ni serupalah yang ambil cara tu. Tulis kelebihan kita mengaji ni gapo faedah boleh. Kau boleh letih congok penat. Dah gori isu. Penat saja kau dah. Ya ada kelebihan tu dah. Tu. Kelebihan ilmu dan ulama. Dan pada akhirnya akhir risalah ni satu khatimah, penutuplah khatimah ni pada menyatakan rahsia dan kelebihan kalimah la ilaha illallah. Ada kelebihan juga tu duk mengatik la ilaha illallah kelebihan. Ya ada ayatlah. Kelebihan dia di akhir kitab ni. Ana kata apa kita ngaji sampai akhir lah. Nah, ada dia. Kalau mati Allah alai lah. Mati kita tu mati semua kita tahu lah. Cuma kalau malik ngaji berhabis lah. Sebab apa? Ngojo tu jomel. Nak tahu tu apa makna la ilaha illallah tu dah. Siapa tulis kitab ni? Karangan bagi Al-Alimi, Al-Fadili, Al-Kamili. Ali ni orang yang alim lah. Al-Fadili ni orang yang lebih. Al-Kamili orang yang sempurna. Siapa tu? Al-Ustazi. Kalau nak baca ikut bahasa Arab lah. Kalau nak baca biasa-biasa ke Ustaz. Tu bahasa standard tu. Ustaz mana? Amir ni al-amilu ni orang yang beramal. Ustaz yang beramal dengan ilmu lah. Mana tu? Syekhuna. Syekhuna ni sebab anak murid tulis. Ya ulama dulu dia tak tulis syekh dia. Jangan kali kita tengok kitab. Dia tulis syekh. Buat ni kot Syekh Muhammad Ali. Wano tak Wai Ali. Nama dia gelar dia tak Wai Ali. Tak Wai Ali Kote. Wano tak Wai Ali ni tulis syekh dia. Berdiri pakak. Kalau kita lihat ni kan ambo ustaz. Dia perkenal ke diri ambo ustaz ataupun ambo doktor. Tak ada. Ulama dulu tak ada. Dia nisbah pada ke apa? Abdu. Ambo ni al-faqih. Orang yang kurang. Tu. Dia ni anak murid je tulis ni. Syekhuna guru kami. Syekh apa nama? Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghafur Kutan. Al-Kelantani. Kute ni lah. Kota baru tu. Jadinya banyak-banyak kitab hak Jawi ni antara kitab hak Kelantan tu Kelantan. Kena berbangga juga lah kitanya. Enggak ada juga orang Kelantan. Banyak kalau kitab Jawi ni taninya Al-Fatani. Jelas-jelas dari Al-Fatani tu ada juga Al-Kelantani muju. Bahasa bangga juga lah kita Kelantan ni. Macam beda lah majik kita ambil ni. Sebabnya Kelantan ni Kute. Doa sikit. Afadallahu ta'ala alaihi ghaisa karamihi al-ihsaniyyi wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa ahbabihi wa liman intama ilaihi amin. Doa sikit dia katanya. Terjemah doa lebih kurang lah. Mudah-mudahan afadallah. Mudah-mudahan memperluaskan Allah Ta'ala ke atasnya, ke atas muallif pengarang kitab ni. Ghaisa akan hujan. Hujan mana tu? Ghaisa karami akan hujan kemurahannya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala cucu rahmat lah. Doa anak murid je pada guru ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala cucu rahmat kepada pengarang kitab ni. Rahmat ke apa ni? Kelebihan yang mempunyai kesempurnaan. Ihsan ni. Keelokan tu dah. Doa juga orang panggil ni. Wa ghafara lahu, dan mudah-mudahan maampun oleh Allah Ta'ala baginya, bagi pengarang kitab ni tak Wai Ali ni. Wali walidayhi, dan kedua ibu bapa dia. Wali ahbabihi, dan orang yang kasih pada dia. Kita lah anak-anak murid dia mengaji kitab dia tu. Mudah-mudahan masuk dalam doa ni juga. Waliman intama. Waliman intama. Dan orang panggil bagi mereka yang berhubungan dengan dia, dengan pengarang kitab lah. Kita lah kita orang yang mengaji kitab dia ni, mudah-mudahan masuk dalam doa ni juga. Allah Ta'ala capuk rahmat kasih saja tu dah. Habis itulah. Kita mula-mula lah. Depan tu dia katanya Bismillahirrahmanirrahim. Itulah cara kita baca gitu tu. Orang panggil cara pengajian di pondok lah. Dia kalah pengajian sekolah ataupun selain dari pondok, dia baca gitu je gitu. Kalau pondok ni baca sebutir-sebutir lah. Cara pengajian dia tu dah.
Terkadang kalau orang berahi, dia suka. Kalau orang tak berahi mana, pasal itu jadi puas lah. Lep pengajian gitu, puas juga. Kalau jenis orang pasal nak ceramah tidak berketak jadi puas lah. Ni minta maaf lah. Kalau kita boleh hubung-hubung lah style sikit. Contohnya nak ubah mengerti tak boleh kot. Sebabnya apabila kita hubung jadi tak ada kemanisan. Orang panggil pengajian berketak lah. Jadinya ngaji sosok tu kena ada juga lah. Tapi tepat boleh aja kita laju begitulah. Minta maaf banyak tu. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma arinal haqqa wa arina al-batila wa arina al-batil wa arina al-haqqa.